Madani. Mati hidup, susah senang dipegang oleh Tuhan. Ringkas tetapi amat makna. Begitulah baik-baik kata yang terungkap dalam novel yang bakal saya kongsikan. Nama diberi Nur Naili Iwani binti Ismail. Mendapat didikan di Sekolah Kebangsaan Jawi. Kod sekolah saya ialah PBA 4013. Dalam video ini, saya terpanggil untuk lisensikan sebuah novel hasil nuklian sastrawan negara yang tersohor, iaitu Datuk Haji Shah Nobel Ahmad. Hasil nuklian yang diluahkan melalui mata penanya memberikan banyak pengajaran dan kiasan dalam martabatkan isu-isu kemasyarakatan. Novel yang dimaksudkan berjudul Ranjau Sepanjang Jalan. Membaca novel ini benar-benar bahawa saya hanyut dalam penceritaannya, mengubah cara saya melihat kehidupan di samping bersyukur dan kesenangannya ada pada hari ini. Novel ini dihasilkan pada tahun 1966 dan diterbitkan oleh Jiwa Jeti Publishing House sendiri yang berhad. Mempunyai 271 halaman bercetak dan mengandungi 16 bab. Setiap bab ada kesatuan isi dan nilai estetika yang menarik. Karya ini berharga RM29 bagi sengaja Malaysia. Tema yang terdapat dalam novel ini ialah kemiskinan para petani Melayu dalam menghadapi bencana alam serta binatang perosak. Perjuangan keluarga tani untuk meneruskan kehidupan walaupun dihimpit kemiskinan merupakan mesej yang hendak disampaikan oleh penulis. Jalan cerita novel ini sangat menarik kerana mengisahkan kegigihan dan sikap pesimis pesawah terhadap kegiatan pertanian. Novel ini juga menyentuh tentang isu kemiskinan dan perjuangan keluarga tani di Kampung Bangor Dedap, Sik Kedah. Berlatar belakang kampung halaman penulis sendiri, beliau membawa kita menghayati keperitan hidup dan kemiskinan golongan petani pada masa dahulu agar generasi sekarang sedar bagaimana periknya untuk mendapatkan sesuap nasi. Kisah bermula daripada kehidupan keluarga Lahoma dan isterinya Jeha bersama 7 orang anak gadis mereka berjuang meneruskan sawah sebanyak 14 sulung. Hidupnya ibarat kais pagi maka pagi, kais petang maka petang. Padi yang nadi hidup keluarga Lahoma, Jeha dan seluruh penduduk kampung Bangor Dedap. Memperjuangkan padi berarti memperjuangkan hidup. Tiada padi, tiada makan. Tiada makan, tiada hidup. Inilah kepercayaan yang dipegang teguh oleh Lahoma, kemudiannya diwarisi oleh Jeha serta anak-anak mereka. Lahoma mempunyai semangat juang yang tinggi, tidak tunduk pada mintas miskin kerana malas. Lahoma tetap bekerja keras dari pagi hingga malam dengan tulang 4 kerat untuk mengerjakan sawah padinya walaupun banyak rintangannya terpaksa diharungi. Malang menimpa dalam mengusahakan satu-satu harapan untuk terus bertahan hidup. Akhirnya, Lahoma menemui ajal akibat tercucuk duri nibung. Selepas kematian tragis itu, isterinya Jeha menyambung tugasan. Jeha memikul tanggungjawab yang besar dan banyak menghadapi cabaran dalam mengusahakan sawah peninggalan suaminya. Namun, Jeha dipaparkan oleh penulis terus tabah berjuang mencari rezeki sekalipun tahu bahawa kuda wanita kadang-kala ada lemahnya. Pernah satu peristiwa dugaan mendatang apabila beratus ribu ketam padi menyerang sawah mereka. Banjir yang melanda memusnahkan anak padi. Beritiak pula maka padi yang masak. Dugaan yang tanpa henti itu menyebabkan Jeha hilang kewarasan. Penulis telah meleraikan plot penceritaan novel ini dengan amanah yang diterima oleh Sanah. Segala tanggungjawab keluarga kini digalas olehnya. Sanah bersama adik-adiknya adalah penerus perjuangan keluarga tani untuk menguruskan sawah mereka. Pada pandangan saya, kekuatan yang terdapat dalam novel ini ialah watak yang menjadi medium utama penceritaan. Kegigihan Jeha memikul tanggungjawab suami bukanlah satu perkara yang mudah. Sanah pula menggalas tugas sebagai ketua keluarga dalam usianya baru 16 tahun. Bayangkan, dalam usia semuda ini terpaksa memikul beban keluarga. Justru, kedua-dua watak ini mempunyai personaliti yang boleh dianggap sebagai serikandi wanita serta boleh kita contohi. Nilai mulia dalam novel ini membuatkan saya terkesima. Sebagai insan yang berpegang teguh kepada agama, kita hendaklah percaya dengan qada dan qada Allah. Semua
Semua kepercayaan harus disandarkan kepada kekuasaan Allah supaya hidup lebih tenang. Dapat saya simpulkan, kepayahan hidup yang dijemahkan dalam novel ini sinonim dengan kehidupan sekarang. Masyarakat bergelut untuk menghadirkan kehidupan yang berkualiti bagi memastikan adanya sesuatu nasib buat keluarga. Justru, novel ini mengajar kita untuk terus berusaha walaupun berdepan dengan cabaran hidup. Sebagai kesimpulan, novel Ranjau Sepanjang Jalan membawa kita menyeruti kecekalan anak tani menempuh kegetiran hidup dalam berbudi kepada tanah dengan jiwa yang pantang menyerah. Ya, sepanjang-panjang ranjau berliku pasti ada anak durinya. Sekian, terima kasih.